Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melaksanakan tugasan 2 kursus BMMD 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan. Kami ditugaskan untuk mengkritik karya sastra. Oleh itu, kami semua telah bersepakat untuk memilih novel Cot karya Azizi Abdullah. Sebelum pergi kepada lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Nik Muhammad Farizwan binti Yusof. Yang kedua, Nur Adisa binti As'ari, iaitu saya sendiri. Dan yang ketiga adalah Rosmani binti Muhammad Taib. Pengenalan. Yang pertama, maksud kritikan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kritikan bermaksud analisis, penilaian dan ulasan terhadap sesuatu karya sastra. Yang kedua, maksud sastra. Perkataan sastra berasal daripada perkataan bahasa Sanskrit yang bermaksud kitab suci. Dan maksud kritikan sastra adalah menurut Ungku Maimunah Muhammad Tahir 2003 dalam Azman Rahmat Itiol pada tahun 2022, kritikan sastra bermaksud segala tulisan mengenai sastra yang memberi kesan kepada perkembangan kesusasteraan termasuk kepada pembacaan dan penerbitan. Seterusnya, watak dalam novel Cot. Bagi novel ini, watak utamanya adalah Alias, iaitu murid tahun 5, dan Som merupakan kawan baik kepada Alias. Yang kedua, iaitu watak sampingan seperti Cot, iaitu beruk peninggalan arwah ayahnya. Manakala Leha merupakan ibu kepada Alias, Cikgu Sunan merupakan guru mata pelajaran matematik, Pak Din merupakan ayah kepada Som, dan Mak Sukiah adalah orang yang memberi makanan tengah hari kepada Alias dan ibunya. Baiklah, sebelum kami semua mengkritik karya Azizi Abdullah iaitu novel Cot ini, alangkah baiknya sekiranya kita mengetahui sinopsis novel Cot ini terlebih dahulu. Alias yang merupakan watak utama merupakan murid tahun 5 yang tinggal dengan ibunya yang lumpuh setelah kematian ayahnya. Alias memelihara seekor beruk yang digelar sebagai Cot yang sebelum ini dibela oleh bapanya. Alias bergantung hidup dengan mengambil buah kelapa melalui Cot. Bapanya sebelum ini meninggal dunia kerana terjatuh daripada pokok 5 tahun yang lalu. Suatu hari, Cot menghilangkan diri dan Alias tetap ingin mencarinya sehingga lewat untuk hadir ke sekolah. Namun, Alias berasa gembira kerana berjaya menemui Cot ketika dalam perjalanan pulang. Keesokan harinya, Alias telah dimarahi oleh Cikgu Sunan sehingga dia terkejut lalu terjatuh sehingga terkena bucu meja sekolah. Kesan daripada kejadian tersebut, Alias tidak lagi hadir ke sekolah sehingga lebih seminggu dan hanya memetik buah kelapa bersama-sama dengan Cot. Alias memberikan alasan ingin memetik buah kelapa kepada ibunya kerana dia tidak hadir ke sekolah. Padahal, Alias juga tidak ingin diejek berbau busuk oleh rakannya yang lain. Cikgu Sunan bertanya keadaan Alias tentang kehadirannya ke sekolah kepada rakannya baiknya iaitu Som. Akhirnya, barulah Cikgu Sunan mengetahui dan faham bahawa Alias sakit telinga sehingga bernanah. Disebabkan oleh itu, Cikgu Sunan mengambil keputusan untuk melawat Alias dan kehadirannya disambut baik oleh ibu Alias. Malahan, Alias tidak sedikit pun menyimpan perasaan dendam terhadap perbuatan Cikgu Sunan dan melayaninya dengan baik dan mesra. Namun begitu, kehadiran Cikgu Sunan tidak disenangi oleh Cot. Ketika Cikgu Sunan memeriksa telinga Alias yang bernanah, Cot mengamuk sehingga rantainya putus dan berlari ke arah Cikgu Sunan untuk menerkam dan menggigit lengan Cikgu Sunan. Keadaan yang huru-hara ini memaksa Alias untuk menggapai lembing berdekatnya dan merodok perut Cot sehingga mati selepas segala usaha untuk melepaskan Cot daripada lengan Cikgu Sunan itu gagal. Alias berasa sangat sedih kerana beruk kesayangannya yang selama ini menjadi sumber mencari rezeki dengan memetik buah kelapa untuk menyara kehidupan keluarganya yang susah telah mati.
Oleh itu, alias tidak mempunyai punca pendapatan untuk menyara dirinya ke sekolah dan membantu keluarganya yang susah. Kemudian, Cikgu Sunan turut bersimpati dengan keadaannya dan menenangkan alias serta telah berjanji untuk menyara segala kos persekolahan alias sehingga ke peringkat menara gading. Yang pertama adalah kritikan teguran. Kritikan teguran adalah memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Kritikan ini lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajiannya dengan lebih berimbang dengan menyatakan keistimewaannya, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangannya. Kritikan teguran dari segi kelebihan, pengarah mewujudkan watak utama sebagai seorang yang mempunyai banyak nilai murni. Contohnya alias. Alias merupakan seorang yang sanggup berkorban. Buktinya, alias sanggup tidak makan nasi asalkan beruk kesayangannya dapat makan. Yang kedua, alias juga seorang yang menghormati guru. Buktinya, alias tetap menghormati gurunya dengan mengucapkan terima kasih meskipun Cikgu Sunan telah menengkingnya. Yang ketiga, alias juga merupakan seorang yang mempentingkan ilmu. Buktinya, alias membawa buku pelajarannya semasa memetik buah kelapa. Alias akan mengulang kaji pelajarannya pada waktu rehat. Jadi kritikan teguran dari segi kekurangan. Pengarah mewujudkan watak Cikgu Sunan sebagai guru yang tidak mempunyai sifat sabar dalam dirinya. Jika kita lihat dalam bab 4, Cikgu Sunan bertanyakan soalan berulang kali kepada alias tentang sebab dia datang lewat ke sekolah. Namun, alias tidak menjawab pertanyaan Cikgu Sunan sehinggalah dia memberitahu Cikgu Sunan bahawa dia mencari beruknya yang telah hilang. Jawapan tersebut menyebabkan Cikgu Sunan berasa marah hingga menjerit memarahi alias. Tindakan tersebut membuatkan alias berpinar hingga terdorong ke belakang lalu jatuh terlentang dan telinga kanan alias terkena bucu meja. Baiklah, kritikan yang seterusnya adalah kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan bermaksud pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Kritikan ini bersifat memuji karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran yang bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Kritikan sanjungan yang pertama adalah kritikan sanjungan terhadap nilai kasih sayang. Di sini, pengarang memberikan keistimewaan kepada pertalian yang utuh dan saling menyayangi antara dua makhluk yang berbeza iaitu manusia dan haiwan. Sebagai buktinya, alias menjaga Cot dengan rapi termasuklah memberikan makan dan minum, menjaga kesihatan serta memberikan kasih sayang kepada beruk kesayangannya iaitu Cot. Yang kedua adalah alias sanggup berusaha mencari Cot di sekeliling kampung apabila alias mengetahui berita bahawa Cot telah hilang sedangkan dia sudah lewat untuk ke sekolah. Yang ketiga adalah ketika Cikgu Sunan memeriksa telinga alias yang bernanah, Cot merasakan bahawa Cikgu Sunan mahu mengapa-apakan alias sehingga Cot bertindak untuk menerkam dan menggigit lengan Cikgu Sunan. Di sini, kita dapat lihat bahawa pengarang mewujudkan nilai kasih sayang antara alias dan Cot dan tidak menghadkan kasih sayang kepada manusia sahaja. Baiklah, kritikan sanjungan yang kedua adalah sanjungan terhadap nilai kesabaran. Di sini, pengarang menceritakan tentang sifat sabar manusia terhadap orang lain dan sifat sabar terhadap ujian yang datang dalam setiap perjalanan hidup manusia. Sebagai buktinya, alias yang merupakan watak utama dalam novel Cot ini merupakan murid tahun 5 yang tinggal dengan ibunya yang lumpuh setelah kematian bapanya. Oleh itu, alias hanya bergantung dengan mengambil upah memetik buah kelapa menggunakan Cot untuk meneruskan kehidupannya yang sukar. Peristiwa ini menunjukkan bahawa sabarnya alias mengharungi kehidupannya yang susah sedangkan dia masih kecil dan mampu menjaga ibunya yang lumpuh. Peristiwa yang kedua adalah Cikgu Sunan menjerit sehingga alias terdorong ke belakang lalu terjatuh sekaligus telinganya terkena bucu meja.
Rentetan peristiwa itu, alias tidak mahu hadir ke sekolah lebih daripada seminggu kerana keadaan telinganya yang semakin melarat dan bernanah. Walaupun tindakan Cikgu Sunan itu tidak rasional, namun kedatangannya untuk melawat alias di rumah alias tetap disambut dengan baik dan hormat. Hal ini menunjukkan bahawa alias tetap sabar dan tidak berdendam dengan Cikgu Sunan walaupun tindakan Cikgu Sunan itu keterlaluan. Baiklah, kritikan sanjungan yang ketiga adalah sanjungan terhadap nilai rasional. Di sini pengarang mahu menonjolkan sikap rasional watak utama iaitu alias dalam mengendalikan sesuatu situasi yang penting. Sebagai contohnya, hal ini dapat digambarkan apabila Cikgu Sunan berasa amat bersalah kerana telah menyebabkan telinga alias bengkak dan bernanah sehingga alias tidak mahu hadir ke sekolah. Jadi semasa beliau sedang memeriksa telinga alias, cok yang berada di atas dahan pokok langsat telah meronta-ronta sehingga rantainya putus kerana cok menganggap bahawa Cikgu Sunan mahu mengapa-apakan alias. Oleh itu, cok berlari ke arah Cikgu Sunan untuk menerkam dan menggigit lengan Cikgu Sunan. Pada masa itu, alias cuba untuk melepaskan gigitan cok pada lengan Cikgu Sunan. Namun, usahanya gagal. Lalu, alias menggapai lembingnya, kemudian merodok perut cok hingga cok mati terkulai dalam pelukannya. Perkara ini dapat menggambarkan bahawa alias mampu mengendalikan perasaan dan tingkah lakunya dalam situasi yang tegang. Dan walaupun alias amat menyayangi Cot, dia terpaksa mengorbankan Cot demi menyelamatkan Cikgu Sunan daripada gigitan Cot. Baiklah, yang ketiga kita ada kritikan pendekatan. Ini pendekatan merupakan suatu proses mendekati sesuatu. Ia merupakan usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Dalam bidang kritikan, pertimbangan atau penilaian pengkritik berlandaskan satu aspek atau tinjauan tertentu. Landasan ini merujuk kepada penggunaan teori atau ilmu tertentu. Pendekatan kritikan yang berkembang di tanah air ialah pendekatan intrinsik, pendekatan moral, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi dan pendekatan arkitek. Yang pertama kita akan tengok pendekatan intrinsik. Jadi, ia merupakan pendekatan terhadap hasil karya sastera dengan menerangkan teori dan kaedah sastera berpandukan karya. Unsur yang dikritik adalah plot, watak, perwatakan, latar, sudut pandangan dan juga gaya bahasa. Baiklah, pendekatan intrinsik bagi watak perwatakan. Pendekatan yang digunakan adalah jelas dan realistik. Dalam konteks ini, watak yang dimaksudkan ialah alias iaitu murid tahun 5 yang masih bersekolah. Karya ini menunjukkan satu watak yang mempunyai kepribadian positif dan mulia. Hal ini kita dapat lihat ketika anak yang taat akan nasihat ibunya, iaitu patuh akan suruhan dan teguran ibunya supaya menunaikan solat dan membaca Al-Quran. Ini menggambarkan ketaatan alias terhadap ibunya, termasuk dalam hal solat dan membaca Al-Quran. Yang kedua, anak yang bertanggungjawab, iaitu alias mengambil alih peranan bapanya. Dia membeli barangan keperluan harian seperti beras, gula, kopi dan ikan gelama. Ini menceritakan bagaimana alias membantu ibunya dengan membeli barangan keperluan harian selepas kematian bapanya. Yang ketiga, berjiwa lembut, berkecil hati dengan sikap som yang menegur baung telinga yang busuk. Ini menggambarkan alias terasa hati dengan teguran som mengenai baung telinganya yang busuk. Yang keempat, gigih. Alias membawa buku latihan ke mana-mana sahaja dia pergi walaupun ketika memetik kelapa. Ini menunjukkan sikap rajin dan gigih alias yang tetap belajar di mana-mana sahaja. Yang kelima, tidak berdendam. Alias melayan cikgu alias dengan ramah ketika kunjungan guru kelas itu ke rumahnya. Sekalipun, cikgu alias menengkingnya sehingga dia jatuh terlentang di dalam kelas sehingga telinganya terkena bucu meja murid. Ini menggambarkan sikap pemaaf alias terhadap cikgu alias walaupun dia pernah diperlakukan dengan kasar. Seterusnya, kita akan lihat pendekatan ekstrinsik, moral dari segi perhatian. Pendekatan moral yang ditujukan termasuk nilai belas kasihan dan keprihatinan. Baiklah, yang pertama kita ada pada bahagian bab 4. So memberikan nasi lemak kepada alias pada waktu rehat di bawah pokok bidara yang rendang. Yang kedua, jiran alias iaitu Mak Sukiyah datang membawa sepinggan nasi dan semangkuk gulai untuk alias dan ibunya yang berjuang dalam meneruskan kehidupan tanpa tulang belakang mereka iaitu suami ataupun ayah.
Yang ketiga, Mak Sukiah sekali lagi menghantar nasi ke rumah Alias pada tengah hari kerana simpati akan kehidupan yang perlu ditanggung oleh mereka berdua. Yang keempat, Pak Din, ayah kepada Som, lebih suka menyuruh Alias untuk memetik buah kelapa yang ada di kebunnya untuk diberikan upah kerana bersimpati dengan nasib Alias. Yang kelima, Alias terus memetik buah kelapa untuk membeli barangan dapur yang hampir habis meskipun dia masih kanak-kanak kerana keadaan ibunya yang uzur. Yang terakhir bagi kritikan pendekatan ialah pendekatan intrinsik bagi keagamaan. Pendekatan moral yang ditujukan termasuklah nilai keagamaan yang sentiasa mengingat Tuhan. Nilai ini dapat membuka minda masyarakat untuk sentiasa beribadah dan mengingat Allah di kala kesusahan ataupun kesenangan. Baiklah, yang pertama, Ibu Alias mengejutkan Alias untuk mendirikan solat subuh sebelum bersiap-siap ke sekolah. Yang kedua, pada jam 10 malam, Alias selesai membaca Al-Quran. Seterusnya, Som datang ke rumahnya untuk mengaji bersama-sama. Yang terakhir, Som meneruskan rutin kebiasaannya di rumah Alias dengan mengaji bersama-sama pada waktu malam, walaupun ketika itu Alias menunda kerana dia masih bersedih atas kehilangan buruk kesayangannya. Kritikan yang keempat adalah kritikan penilaian. Pengkritik yang melakukan kritikan penilaian melihat adakah sesebuah karya sastera itu bermutu atau sebaliknya. Pengkritik haruslah bijaksana, adil, saksama dan dapat mengemukakan hujah konkret sebelum membuat justifikasi. Pengkritik perlu mengetahui banyak aspek iaitu pengarang yang mewujudkan hasil karya, subjek yang dibincangkan, persekitaran, ras dan waktu karya dipaparkan. Pengkritik mestilah tidak berat sebelah, emosional dan memihak. Kritikan penilaian berkualiti. Jika kita lihat pada bab 19 dalam novel Chart yang menceritakan bahawa Cikgu Sunan merasa bersalah kerana telah menekeng Alias dan menjadi punca Alias jatuh terlentang di dalam kelas yang menyebabkan telinga kanan Alias bengkak dan bernanah. Cikgu Sunan berasa menyesal kerana tidak memasukkan nama Alias dalam senarai penerima bantuan juga. Seterusnya, Alias pulang ke rumah dengan membawa 2 biji kelapa tua dan sebuah buku kerja. Alias menghulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Cikgu Sunan. Cikgu Sunan ingin melihat telinga Alias yang bengkak dan bernanah itu. Chot merasa marah melihat keadaan itu lalu menerkam dan menggigit lengan Cikgu Sunan. Alias terkejut melihat keadaan itu lalu cuba untuk menenangkan Chot dan melepaskan gigitannya pada lengan Cikgu Sunan tetapi tidak berjaya. Alias mengambil lembing lalu merodok perut Chot menggunakan lembing tersebut dan menyebabkan Chot terkulai dan mati. Alias berasa sangat sedih lalu memeluk Chot. Alias mengatakan bahawa dia tidak lagi mampu untuk bersekolah kerana dia tidak lagi dapat menyara kehidupan keluarganya tanpa bantuan Chot. Cikgu Sunan berjanji akan membiayai persekolahan Alias sehingga Alias memasuki alam universiti. Kritikan penilaian berkualiti. Jadi kita dapat menilai bahawa novel Chot ini mempunyai banyak nilai murni yang dapat dijadikan sebagai teladan. Contohnya yang pertama, nilai sabar. Contohnya, Alias tetap bersabar walaupun dia diejek oleh rakan-rakannya selepas dimarahi oleh Cikgu Sunan. Yang kedua, nilai keinsafan. Contohnya, Cikgu Sunan insaf atas kesilapannya yang memarahi Alias dan tidak memberi perhatian yang sepatutnya kepada Alias. Dan yang ketiga, nilai baik hati. Contohnya, Alias mempunyai hati yang baik dan tidak menyimpan dendam terhadap Cikgu Sunan meskipun Cikgu Sunan merupakan punca telinganya bengkak dan bernanah. Malahan, Alias tetap menyambut kedatangan Cikgu Sunan ke rumahnya dengan baik dan sopan santun. Baiklah, kritikan yang seterusnya adalah kritikan saranan. Kritikan saranan adalah kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Kritikan saranan juga bersifat memberi alternatif kepada penambahbaikan. Kritikan ini juga mewujudkan nilai yang positif dan amat signifikan kepada khalayak pembaca, pengarang dan juga pengkritik itu sendiri. Makna kata,
kritikan saranan ini adalah cadangan sesuatu perkara dalam karya sastra untuk dimantapkan dan melakukan penambahbaikan, sama ada dari segi pemikiran, persoalan, tema, teknik penceritaan dan watak perwatakan. Baiklah, saranan yang pertama adalah penambahan penjelasan watak sampingan. Di sini pengarang perlu menjelaskan dengan lebih terperinci berkenaan alasan rakan sekelas yang kurang cakna terhadap alias kecuali so. Sebagai contohnya, bagaimana mereka tidak mengenali alias dengan lebih mendalam dan bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui keadaan alias dan keluarga padahal mereka kini berada pada tahun 5 yang bermaksud mereka semua menjadi rakan sekelas dalam masa yang lama. Baiklah, saranan yang kedua adalah penambahan plot dan cerita yang berbeza. Di sini, pengarang perlu menjelaskan jalan cerita atau plot yang berbeza kerana pengulangan masalah dalam karya seperti kehilangan George dan alias yang bersungguh-sungguh mencari beruk kesayangannya yang terlalu banyak akan membuatkan pembaca berasa bosan kerana pembaca sememangnya menginginkan kepelbagaian jalan cerita yang menarik dalam sesuatu novel. Saranan yang ketiga adalah penjelasan secara terperinci pada pengakhiran cerita. Pembaca pasti ingin mengetahui apa yang akan terjadi pada nasib alias dan keluarga setelah kehilangan George yang merupakan sumber pendapatan utama keluarga mereka. Adakah Cikgu Sunan sungguh menepati janjinya untuk menanggung pelajaran alias seperti yang dijanjikan sebelumnya? Dan bagaimanakah kehidupan alias seterusnya? Adakah alias dan ibunya masih tinggal di pondok buruk mereka? Dan adakah benar Cikgu Sunan juga membiayai tanggungan kehidupan mereka? Dan adakah alias berjaya ke peringkat universiti seperti yang dijanjikan ketika menanam George yang telah mati? Oleh itu, perkara ini haruslah dijawab oleh pengarang bagi menjelaskan secara terperinci di pengakhiran novel ini tanpa menimbulkan sebarang persoalan dan kekeliruan daripada kalangan pembaca. Seterusnya, kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisisan merupakan kritikan bersifat penyelidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, termasuk untuk menentukan kedudukan, prestasi atau pencapaian sesebuah karya sastera. Pengkaji melakukan penelitian dengan menghurai dan menganalisis karya tersebut. Dalam analisis tersebut, pengarang membuat huraian terperinci terhadap bahasa, permulaan dan perakhiran cerita, motif, citera, watak, pemikiran, perlambangan, nilai, sudut pandangan, aliran dan ideologi dalam karya berkaitan. Pada kata ini juga melihat bagaimana teknik penulisan sebuah karya sastera dengan genre yang tertentu. Seterusnya, kita akan lihat kritikan penganalisisan. Ia bermatlamat untuk mengesan kecenderungan pengarang sama ada menulis sebuah karya berbentuk konvensional dan eksperimental. Kerja-kerja mengkritik menggunakan ilmu dan teori tertentu untuk mencapai tujuan analisis berkenaan. Baiklah, di sini kita dapat lihat terdapat 5 pecahan binaan plot yang ada dalam kritikan penganalisisan. Yang pertama, kita ada permulaan, perkembangan, perumitan, klimaks dan yang terakhir adalah peleraian. Yang pertama, kita akan lihat daripada segi permulaan bagi kritikan penganalisisan. Jadi, menceritakan tentang latar belakang watak atau suasana yang wujud pada awal cerita. Pada bahagian permulaan, pembaca diperkenalkan dengan alias, seorang kanak-kanak 11 tahun yang tinggal bersama-sama ibunya yang lumpuh. Selepas mandi, alias menapis air ketul-ketul ubi kayu. Jika tidak membawa bekalan, dia hanya membawa air kopi sahaja. Kehidupan alias sangat miskin. Dia hanya memiliki sebuah beg yang telah koyak dan lusuh yang dihadiahkan oleh Tok Penghulu 3 tahun yang lalu. Alias memiliki seekor beruk kesayangan yang bernama George. Yang kedua, perkembangan. Jadi, pada peringkat perkembangan ini, perjalanan cerita semakin berkembang dan wujudnya watak-watak lain. Semasa alias hendak ke sekolah, dia mendapati George hilang lalu mengambil keputusan untuk mencari George di sekeliling kampung. Dia menyedari bahawa dia akan datang ke sekolah dan dimarahi oleh Cikgu Sunan. Usahanya untuk mengesan George pada pagi itu telah gagal. Yang ketiga, perumitan. Pada ketika ini, akan wujudnya masalah yang dihadapi oleh watak cerita.
Peristiwa bermula semasa alias berada di sekolahnya. Oleh sebab alias datang lewat ke sekolah, dia telah dipanggil oleh cikgu sunan yang bertanyakan sebab kelewatannya itu. Semasa ditanya, alias hanya mendiamkan diri kerana takut untuk menjawab pertanyaan cikgu sunan. Namun setelah didesak, alias mengatakan bahawa dia mencari beruknya yang hilang. Jawapan tersebut telah menyebabkan cikgu sunan berasa sangat marah dan menengking alias. Alias yang terkejut telah jatuh dan telinga kanan alias terkena bucu meja rakannya sebelum dia jatuh terlentang di atas lantai. Yang keempat, kita ada klimaks. Dalam plot ini, masalah yang wujud berjaya diselesaikan. Cikgu sunan yang datang ke rumah alias dengan bantuan som semasa sedang memeriksa telinga alias, Cot yang berada di atas dahan pokok langsat telah meronta-ronta sehingga rantainya putus lalu menerkam dan menggigit lengan cikgu sunan. Alias mengambil lembing lalu merodok perut Cot. Cot terkulai dan mati dalam pelukan alias. Peringkat yang terakhir kita ada pelaraian. Pengakhiran cerita sama ada cerita ini diakhiri dengan kisah gembira ataupun duka. Jadi cikgu sunan berjanji untuk membiayai alias sehingga ke universiti. Alias telah mengumpulkan Cot di tepi pokok langsat dan mencacatkan papan yang tertulis, "Tunggu aku di pintu universiti, Cot." Alias bertekad untuk ke sekolah. Kesimpulannya, pelbagai penilaian, pentafsiran, penganalisian, tanggapan, penerimaan dan hukuman yang telah dibuat terhadap novel Cot karya Azizi Abdullah ini. Kita dapat lihat bahawa novel ini mendapat memberi kesan kepada pembaca dengan pembinaan plot yang teratur, nilai pengajaran yang menyentuh hati dan penggunaan bahasa yang betul. Dan inilah adalah senarai rujukan yang kami gunakan sepanjang melaksanakan dan menyiapkan tugasan 2 ini. Itu sahaja video pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.